Hey you! Hey you! Jom makan! Bismillah. Ayam gepuk artisan Senawang. Assalamualaikum. Hari ni kita nak review makan ayam gepuk artisan Senawang. Dengan berharga aku beli tadi RM2. RM17.45. Sebab apa RM17.45? Dapat ayam 2 ketul, nasi lebih, sambal lebih, kicap lebih. Ya, harga asal dia RM15.99 kalau tak silap akulah. Sebabkan aku minta lebih, dia ada charge. Tapi berbaloi tak dengan harga RM17? Dengan harga RM17.45. Nasi yang banyak. Kau tengok, puas hati makan. Ada kopis goreng, ada ayam 2 ketul, 1 taik, 1 dada, ada tempe, ada tahu dan ada timun. Dan dia bagi lagi aku kicap dengan sambal ekstra. Puas hati kan? Good job. Ayam gepuk artisan. Memang padu. Ramai gila orang makan. Aku tahu memang ramai yang suka. Puas hati, harga yang berbaloi. Jom kita rasa. Bismillah. Yang penting aku nak rasa ni dulu, sambal dia. Ada kerak dia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Pekat.
kobe goreng. Kombinasi sambal dengan gajus yang pekat. Ayam crispy yang sebenarnya sedap. Adunan tepung tak masin sangat. Semestinya ayam dia fresh. Sejujurnya, dia kata kat aku, memang sedap, memang kenyang gila. Ayam gepuk artisan, terbaik, good service, love. Memang sedap, puas hati makan. Jujur aku cakap, ramai yang suka ayam gepuk artisan. Terbaik.